Pernah dengar pasal sinkhole? Sinkhole ni sebenarnya lubang besar yang tiba-tiba muncul kat permukaan bumi. Macam bumi tiba-tiba tercekik. Biasanya berlaku bila tanah kat bawah permukaan larut atau runtuh sebab air bawah tanah. Dan yang paling seram, ia boleh telan jalan, rumah dan bangunan. Mari kita lihat 5 sinkhole terbesar yang ada di dunia. Nombor 1, The Great Blue Hole. Walaupun nampak macam tempat scuba diving cantik, ni sebenarnya sinkhole raksasa kat laut. Lebih 300 meter lebar dan 125 meter dalam. Air dia biru gelap sebab terlalu dalam. Ngeri tapi memukau. Nombor 2, Guatemala City Sinkhole. Tahun 2010, lubang sedalam 100 meter. Tiba-tiba telan satu bangunan 3 tingkat kat tengah bandar. Nampak macam digali mesin. Tapi ini betul-betul semula jadi. Seram betul. Nombor 3, Brezhniki Sinkhole. Kat bandar Brezhniki. Tiba-tiba, satu lubang gergasi muncul dan makin besar sampai 400 meter panjang. Punca, lombong garam kat bawah tanah runtuh. Nombor 4, Bima Sinkhole, Oman. Ni yang paling cantik dalam senarai ni. Air dia biru turquoise. Tapi, sebenarnya terbentuk sebab hakisan batu kapur. Dah jadi tempat pelancongan sekarang. Nombor 5, Xiaozai Tianqing, China. Ni sinkhole semula jadi paling dalam kat dunia, 660 meter. Orang panggil Heavenly Pit. Ini bukan saja sinkhole semula jadi paling dalam di dunia. Malah bentuknya macam mangkuk raksasa dikelilingi tebing curam dengan hutan hujan mini kat dasar. Disebabkan kedalamannya, kadang-kadang awan berkabus boleh terbentuk dalam lubang tu sendiri macam dunia lain dalam bumi. Bayangkan, kalau jatuh, memang tak sempat baca apa-apa dah. So, lepas ni kalau jalan kat atas tanah rasa lembik-lembik, jangan main-main ya. Mana tahu bawah tu kosong je.